Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izara Aisyah binti Muhammad Yazid dari Sekolah Kebangsaan Konvent Bukit Mentajam. Hari ini saya ingin bawa anda semua menyusuri sebuah kisah lama. Kisah ini sangat terkenal di Pulau Langkawi, iaitu kisah Mahsuri, wanita suci yang difitnah. Mahsuri adalah seorang gadis yang sangat cantik dan baik hatinya. Dia berkahwin dengan seorang pahlawan yang bernama Wan Darus. Namun, apabila suaminya pergi berperang demi negara, Mahsuri tinggal bersendirian. Ketika itulah fitnah mula berputik. Seorang wanita cemburu yang bernama Wan Mahora menuduh Mahsuri berlaku curang. Tanpa bukti, Mahsuri ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh. Penduduk kampung cuba menikam Mahsuri. Tombak, taluk, pedang pun tidak berjaya. Mahsuri masih hidup, tetapi mereka tetap mahu membunuhnya. Dengan tenang, Mahsuri pun berkata, "Jika benar kamu mahu membunuhku, gunakanlah keris pusaka keluargaku." Lalu, keris itu digunakan, dan saat keris menikam tubuh Mahsuri, darah putih mengalir keluar. Ya, darah putih, tanda bahawa Mahsuri tidak bersalah. Dengan nafas terakhirnya, Mahsuri bersumpah, Langkawi tidak akan aman selama 7 keturunan. Dan sumpahan itu benar-benar berlaku. Langkawi dilanda pelbagai penderitaan selepas kematiannya. Para penonton yang saya hormati, Mahsuri bukan sekadar nama. Ia adalah simbol kezaliman manusia apabila hati penuhi dengan hasad dengki. Kisah Mahsuri juga ialah satu pengajaran. Janganlah kita terburu-buru menghukum. Jangan percaya pada fitnah, kerana fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ini bukan sekadar kisah lama, tetapi pengeringatan untuk kita semua. Marilah kita sama-sama menghargai kebenaran dan berusaha menjadi insan yang lebih baik. Semoga kita semua dijauhkan daripada fitnah dan mencari jalan kebenaran dalam setiap perkara. Kisah Mahsuri telah menjadi legenda. Dan hari ini saya bawa kisah ini untuk kita sama-sama menghayati. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.